Bismillahirrahmanirrahim. Ayam tu dipotong kecil-kecil, gaul garam dan rempah kari daging ya. Ada bawang besar 1 biji, cili kering tu agak-agak lah berapa, daun kari, ada air limau, ada sos tiram, ada sos cili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ini upah masak simple saja ya. Ayam cili kering. Jom kita tengok. Jom kita gaul rempah kari itu tadi dengan garam ya. Minyak dah panas, masukkan ayam tu ya. Goreng garing sedikit ya. Agak-agak lah ya. Rajin-rajin balik-balikkan hingga ayam tu masak. Ayam pun dah masak ya. Goreng ayam tu sampai habis. Guna minyak goreng ayam tadi tu ambil sedikit ya. Tu goreng bawang besar tu. Goreng hingga layu lah. Bawang pun dah nampak layu ya. Kita masukkan cili kering dengan daun kari tu ya. Api jangan kuat sangat ya, nanti hangus pula cili kering tu. Dimasak api perlahan ya, biar cili tu masak dan daun kari tu pun masak. Masukkan sos cili tu agak-agak 2 sudu makan ya. Sos tiram tu 3 sudu makan ataupun 2 sudu makan. Air limau tu agak-agak 1 sudu makan. Sebatikan, ratakan ya. Masukkanlah ayam yang digoreng tadi tu. Gaul hingga tersalut semuanya ya. Sos tiram dengan sos cili tu. Dah pun siap ya. Ada sambal belacan ya. Ini upah hari tu dah dekat 1 bulan lah upah buat perkasam ya. Ini upah goreng sedikit ikan perkasam. Dia kalau 1 bulan lebih atau 2 bulan dia tulang dia hancur. Tapi ini belum sampai 2 bulan lagi ya. Upah tak nak hancur sangat lah. Kalau menggorengnya biar api perlahan, biar dia garing betul-betul. Upah dah siapkan nasi. Ada rebus sawi sedikit. Tu ada sambal belacan, ada ikan perkasam yang digoreng ya. Ikan perkasam ni tak boleh makan banyak, kena makan sikit ya. Untuk pembuka selera ya, ikan perkasam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Selamat mencuba.